Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Ayuni binti Zulkifli, memegang kad matrik D2022104889, akan membentangkan satu inventory yang bertajuk Art Drawing House 3% atau lebih dikenali sebagai ADHTP. Untuk pengenalan, ADHTP ini adalah salah satu alat psikologi projektif yang direka untuk memahami aspek kepribadian, emosi dan fungsi kognitif seseorang melalui interpretasi lukisan mereka sendiri. Jadi, ADHTP ini dibangunkan oleh John and Book 1948 dan Emmanuel Hammer 1958. Book merupakan seorang psikologi klinikal yang terinspirasi oleh idea bahawa seni dan kreativiti dapat mencerminkan aspek tersembunyi dalam kepribadian seseorang. Oleh itu, ADHTP ini telah dipopularkan di Malaysia oleh Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah daripada Universiti Pendidikan Sosial Inggeris dan Muhammad Radihi Abu Shahim daripada Universiti Malaysia Terengganu UMT. Jadi, ADHTP ini telah diinterpretasikan mengikut kesesuaian sosio-budaya Malaysia pada masa kini. Dari segi pentadbiran pula, arahan untuk melukis lukisan ADHTP ini terdapat 4 arahan. Yang pertama adalah dapatkan sekeping kertas A4, pensel dan pemadam. Yang kedua, sila lukis sesuatu pemandangan yang cantik yang anda suka, seperti ada rumah, pokok, orang dan lain-lain simbol yang terlintas dalam fikiran anda. Yang ketiga, kalau boleh, tidak dibenarkan untuk melukis kartun atau orang lidi. Yang keempat, enjoy dan ambil masa anda sehingga anda merasakan lukisan yang anda lukis itu mencukupi dari segi masa dan rasa bebas dan puas untuk melukis. Dari segi asas pentaksiran pula, formula ASP. ASP itu adalah A untuk andaian, S untuk soalan, P untuk pengesahan. Jadi ada 4 perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama adalah berkaitan dengan lorekan atau lukisan yang digelapkan. Yang kedua, yang bertanda X. Yang ketiga, saiz besar atau kecil objek yang dilukis. Yang keempat adalah keganjilan yang terdapat dalam lukisan tersebut. Jadi pentaksiran yang pertama adalah rumah. Rumah adalah asas melambangkan hubungan kekeluargaan, rasa keselamatan dan pandangan seseorang terhadap kehidupan rumah tangga. Jadi aspek yang perlu diambil perhatian adalah saiz dan lokasi rumah, elemen rumah dan garisan huruf rumah itu sendiri. Pentaksiran yang kedua adalah pokok. Pokok merupakan asas melambangkan konsep diri, motivasi, keyakinan diri, cita-cita, kerjaya, impian, asas kehidupan, pertumbuhan atau kestabilan individu. Jadi dari aspek pentaksiran pokok ini, aspek yang perlu diambil perhatian adalah saiz dan lokasi pokok itu tersebut. Bahagian pokok seperti akar, batang, dahan, ranting atau daun yang digunakan dalam lukisan tersebut. Pentaksiran yang seterusnya adalah figura manusia. Figura manusia ini melambangkan imej diri, hubungan interpersonal dan perasaan terhadap diri sendiri. Jadi aspek yang perlu diperhatikan adalah saiz dan lokasi, bahagian tubuh, ekspresi atau butiran yang terdapat dalam figura manusia yang dilukis. Seterusnya adalah refleksi pro dan cons melakukan inventory ADHTP ini. Pro dia adalah mudah dilaksanakan, memberi pandangan dan yang mendalam tentang kepribadian seseorang dan sesuai untuk digunakan dalam pelbagai peringkat umum. Cons dia adalah bergantung kepada kemahiran pentaksiran itu sendiri dan tafsiran subjektif mungkin terdedah kepada bias dan ADHTP ini bukan alat
tunggal. Maksudnya perlu digunakan bersama dengan kaedah lain untuk menyelesaikan masalah kalian. Kesimpulannya adalah ADHD ini memberi pandangan yang mendalam tentang aspek emosi, kepribadian dan fungsi kognitif seseorang melalui lukisan yang mereka lukis. Jadi inventory ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami individu secara menyeluruh dan lebih terdetail dan terperinci. Ini merupakan salah satu contoh lukisan ADHD. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan perkataan let's create safe memories for children together.